penting dan hari ni kita akan rungkaikannya bersama. Ramai yang fikir macam ni kan? Oh, dah ada ubat, settle lah. Rasa macam lega, sebiji pil kecil setiap hari boleh selesaikan semua masalah. Tapi, betul ke realitinya semudah tu? Pernah tak anda terfikir, bila doktor bagi ubat kolesterol, adakah itu macam satu lesen besar untuk kita makan apa saja yang kita suka? Ini soalan yang sangat-sangat penting dan hari ni kita akan rungkaikannya bersama. Ramai yang fikir macam ni kan? Oh, dah ada ubat, settle lah. Rasa macam lega, sebiji pil kecil setiap hari boleh selesaikan semua masalah. Tapi, betul ke realitinya semudah tu? Jawapan dia, ringkas dan padat. Salah. Ubat ni memang pembantu yang hebat, sangat-sangat berkesan, tapi ia langsung bukan pengganti untuk gaya hidup sihat. Nak nampak kesannya, semuanya bergantung pada kerjasama anda. Jadi, kenapa idea pil ajaib ni tak betul? Sebenarnya, kita semua suka jalan mudah. Siapa tak suka kan? Tapi, bila bab kesihatan, maaf cakap, memang tak ada jalan pintas. Anggaplah ubat tu sebagai rakan kongsi anda, bukannya butang dilit untuk semua tabiat tak sihat kita. Okey, untuk kita faham betul-betul, jom kita ikuti kisah dua orang dengan dua pilihan yang sangat berbeza. Mereka ni bermula daripada tempat yang sama, tapi pengakhiran cerita mereka sangat-sangat berlainan. Kenalkan, Encik Ali dan Encik Budi. Kisah mereka ni bermula dengan situasi yang sama. Dua-dua didiagnos dengan kolesterol tinggi dan dapat preskripsi ubat yang sebiji sama. Tapi, dekat sinilah jalan cerita mereka mula terpisah. Okey, pertama sekali kita tengok dulu cara Encik Ali. Dalam kepala dia, pil ni akan selesaikan semuanya. Dia betul-betul percaya yang ubat tu cukup, tak payah nak ubah apa-apa dah. Bagi Encik Ali, ubat ni macam lesen lah. Satu green light untuk dia teruskan je tabiat lama dia. Makan macam biasa, senaman, nanti dululah. Tak payah risau apa-apa. Dalam hati dia, nasib baik ada ubat. Dan apa jadi? Lepas 6 bulan, walaupun dia makan ubat hari-hari, kolesterol Encik Ali tak ke mana pun, masih tinggi. Graf tu dah tunjuk segalanya. Diet yang kelam kabut dan gaya hidup yang malas tu dah sabotaj habis kerja ubat tu. Okey, sekarang jom kita beralih pula pada Encik Budi. Cara dia pula sangat-sangat berbeza. Dia nampak ubat tu sebagai partner dia, kawan baik dalam perjalanan nak jadi lebih sihat. Untuk Encik Budi, preskripsi doktor tu bukan penamat cerita, tapi ia adalah permulaan, satu pemangkin yang bakar semangat dia untuk berubah. Fikiran dia, ubat ni tolong aku, tapi kerja keras tu aku yang kena buat. Dan Encik Budi bukan setakat fikir je, dia terus bertindak. Apa dia buat? 1, dia ubah diet dia. 2, dia mula banyakkan berjalan setiap hari. Dan 3, dia belajar cara uruskan stres. Nampak macam benda kecil kan? Tapi impak dia sangat besar. Hasilnya memang padu. Dalam tempoh 6 bulan yang sama, tengoklah graf kolesterol Encik Budi. Menjunam turun, terus masuk zon sihat. Bukan setakat nombor atas kertas je cantik. Dia sendiri rasa lebih bertenaga, lebih sihat. Jadi, persoalannya, kenapa beza sangat hasil antara Encik Ali dengan Encik Budi ni? Jawapannya ada pada satu perkataan, sinergi. Maksudnya, macam mana ubat dan gaya hidup kita boleh bekerjasama untuk bagi hasil yang jauh lebih hebat. Cuba bayangkan macam ni, ubat kolesterol anda tu umpama tukang cuci profesional yang kita upah untuk bersihkan badan. Memang cekap gila. Tapi, kalau kita sendiri asyik sepahkan rumah tu balik, buat kotor sana sini, tukang cuci paling pro pun akan angkat bendera putih kan? Macam nilah ia berfungsi. Gaya hidup kita ni yang tentukan beban kerja ubat tu. Kalau kita amalkan gaya hidup sihat, kita sebenarnya tengah ringankan kerja dia. Bila kerja dia ringan, barulah ubat tu boleh berfungsi pada tahap paling optimum. Jadi, poin utamanya kat sini, cara Encik Ali tu, dia cipta satu konflik. Badan dia seolah-olah lawan ubat tu. Hasilnya tak memuaskan. Dan mungkin doktor kena naikkan dos ubat. Tapi cara Encik Budi, dia cipta kerjasama. Badan dan ubat bekerja sebagai satu pasukan. Hasilnya optimum. Baiklah, cukup cerita pasal Ali dan Budi.
Sekarang, macam mana anda boleh terapkan konsep kerjasama ni dalam hidup anda sendiri? Jom kita tengok pelan tindakan yang mudah berasaskan kerjasama 3 penjuru. Semuanya berbalik pada 3 tiang utama gaya hidup sihat. Jaga makan, kekal aktif dan urus stres. Ingat 3 benda ni. Inilah rakan kongsi paling penting untuk ubat anda. Kenapa 3-3 ni penting sangat? Macam ni, diet sihat tu kurangkan sampah kolesterol dari masuk. Bersenam pula, tingkatkan kolesterol baik HDL yang bertindak macam lori sampah, kutip kolesterol jahat. Dan bila kita urus stres, kita halang badan kita dari hasilkan kolesterol tak perlu secara berlebihan. Nampak tak? Semua ada peranan masing-masing. Jadi, ingatlah sentiasa, ini semua tentang satu pasukan. Pasukan antara anda, gaya hidup anda dan juga doktor anda. Dan dalam pasukan ni, andalah kaptennya. Anda yang tentukan hala tuju. Sebab tu, perubahan paling besar yang perlu kita buat sebenarnya ada kat sini. Dalam cara kita berfikir. Berhenti tengok ubat tu sebagai jalan penyelesaian magic. Sebaliknya, mula lihat ia sebagai satu pemangkin, satu kunci yang membuka pintu ke arah kesihatan yang lebih baik, di mana kuasa sebenar ada pada tangan anda sendiri. Kuasa tu memang ada pada anda dan ia bermula hari ini, sekarang juga. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Apakah satu saja perubahan kecil yang anda boleh mula buat hari ini untuk jadi rakan kongsi terbaik untuk ubat anda? Fikir-fikirkan.